Channel nih bos, mantap kali ya Kikon. Aku tak seindah lakaran yang kau mau. Kita banyaklah konten yang kita rasa macam happy, macam tak percaya gitu. Okay, konten kita terus kita excited kan. Konten apa saya nak buat sebenarnya kan. Kejap sekarang. Jadi kita nak buat konten malah kalau rambut tak jadi mana. Sebab tak betul-betul yang gibah lagi ni baru panas. Baru tak hujan sini. Di rumah Syirah lah, okay. Dan konten kita balik lagi, kita nampak konten unboxing. Unboxing ni bukan benda yang biasa. Bukan benda ni adalah bukan benda mahal. Taklah masalah, tapi mahal lah juga. Cakap kalau 2 ya 3 ya tak boleh nak belilah, okay. Dan tapi ni bukan semahal pun yang terbaru-baru pun, yang murah je. Cuma ni murah pun tapi kita kena menghargai. Okay, konten kita balik ni kita nak unboxing hadiah. Tada, kita ada berapa ni? Macam yang kau tak telefon kan? Aku cuma kata telefon kau supik saja ni. Komen dulu, telefon kau supik saja ni. Ni lah kita ada telefon, okey. Ni ibu Aisyah beli. Ibu Aisyah beli. Tapi Aisyah baru unboxing hari ni. Tapi tadi Aisyah bawa telefon lain ni banyak untuk kita unboxing balik. Okey. Ni ibu Aisyah beli. Mari dia ada beli ke Isyang, Naide juga. Kita beli. Ibu Aisyah beli 3 telefon. Ni Isyang yang Aisyah beli telefon ni. Dia bawa atas tu lah pada saya tunjuk dia pakai telefon mana. Saya beli telefon je nama. Tak lah je nama susah sangat. Cuma je nama okey je lah. Kita upgrade video lah, okey. Di sini kita kira telefon ni. Tak sabar kan? 1, 2 Samsung ke apa? Supir je ni, okey. Kita kira unboxing tu lah. Ni telefon yang ibu saya beli. Mari tapi saya tak boleh buat video mari lah. Mari ni buat video unboxing ni. Telefon terbaru ni. Ni saya telefon Redmi A5 tapi comel lah. Besar skrin dia pun besar. Sini kita unboxing dulu. Buka dulu kotak baru ni. Kita tak pakai Prof. Kita belum lagi ni. Macam viral dia kan. Okay, kita unboxing dulu. 1, 2, 3. Tada. Ni kotak dia lah. Ni kotak dia dulu keluar ni. Betul. Okay, kita unboxing dulu. 1, 2, 3. Tada. Realme. Betul. Realme. Kita punya penjaga telefon. Okay, kita cuba buka. 1, 2, 3. Tada. Malah saya buka dah. Malah semuanya saya buka balik untuk kita unboxing kembali. Okay, sekejap. Ni telefon dia awak. Supin serabut. Okay, kita unboxing dulu. Kita tahan telefon dulu. Yang nak ni. Tada. Ni telefon dia. Telefon Realme. Supin plastik je lah. Ini plastik je ni. Tak sikit Aisyah bubuk sekali dengan salah telefon kan. Sabar. Sabar kejap. Ni kita buat dulu ni. Sekejap sabar dah. Okay. Kita buat gitu ya payah sikit. Saya nak beri balik dulu. Plastik dia ni. Lepas tu ya plastik. Saya sedikit plastik. Sebenarnya kita sangat saya buku sekali dengan sarung telefon lalu. Sebenarnya kalau kita beli tak sarung telefon pun. Okay, ni telefon dia. Tada. Warna dia ada 3 warna. Ni saya beli dia ada 3 warna. Dia ada warna hitam, macam biru air gitu, silver. Macam Isyam beli. Dan lepas tu ada warna macam silver macam silver orange gitu. Silver orange. Ni Aisyah ambil wanita, memang Aisyah suka wanita, kita ambil wanita lah. Ni adalah kamera dia ni, kamera dia belakang. Memang sangat comel. Dia ambil gambar dia beli, habis saiz telefon dia pun besar. Ada ni, saiz telefon dia sangat besar. Memang mudah pandang Aisyah nak ngedit ke dalam video ni. Untuk korang lah, Aisyah edit ke, Aisyah edit balik korang yang mudah. Sebabnya saya cepat untuk atas video. Mana ni? Okay, lepas tu dia ada bagi pada kita buka telefon. Dia bagi sini. Ni penutup dia saat ni lah telefon tu. Kita biasalah telefon tempat telefon ni. Lepas tu dia ada bagi. Jauh jatuh. Kunci tak jatuh. Kepala ngecah. Okay, goyah dia. Saya biasa goyah dia. Lepas tu kepala pelan lah. Okay, kalau tu kosong. Kita dia macam biasa. Yang betul lah. Inilah resit-resit yang kita beli harga ni lah. Kita tengok tak janganlah berapa harga. Okay.
Lepas tu dia ada bagi cara-cara dia lah. Cara-cara dia ni. Kau tu telefon tu. Banyak ni nak kena baca. Baca lah dia gila. Asal mana nak baca? Baca. Kejap. Baca. Blablabla. Okay, tak ada baca. Okay, banyak ni. Tak boleh baca pun. Dia dah lekuk baca. Perlu-perlu kita tak tahu kita baca lah. Okay, lepas tu. Dia ada cara telefon dia ajar ni. Pada. Dia pada. Ni. Cara tunggu besi kat apa dia dah ajar lah belakang ni. Dan lepas tu juga telefon ni dia ada bagi sarung ni, sarung telefon dia. Biasa balik nak buka lagu untuk bunuh. Dia ada bagi sarung telefon juga dalam kotak. Dia asal pasal bakal dalam ni. Okey, kalau kau ni sarung telefon daripada kedai dia sekali dalam kotak ni lah. Okey, lepas tu tinta ni asal tinta kaca. Dia asal tinta kaca. Tu korang apa tak? Tu korang asal tinta kaca, okey. Dan lepas tu ni dalam dia. Sekejap saya tunjuk. Tunjuk gambar. Okay, ni dalil lah. Dalil ni saya dah tukar wallpaper dah. Ni dalil dia. Apa? Ni dalil dia kan ni. Dia besar. Memang sangat jelas kan tu. Memang sangat jelas. Memang sangat cantik kan ni. Oh, bukan TV lah. Okay, ada ni. Dia sangat terang. Memang sangat jelas. Kamera dia pun jelas kan. Jelas kan? Berapa jelas kan? Memang sangat jelas. Syamil daripada korang kat sini. Apa tak? Tadi belakang orang macam mana? Okay. Lepas tu, ada kita dulu. Bapa, ada yang tak kursi lah. Ada tak kursi jatuh telefon baru. Ini pun beli telefon baru juga. Dalam masa yang sama sebelum kita promo. Telefon kita promo. Dia Asyaf ibu Asyaf beli kita promo. Dalam masa sama kita promo YouTube Asyaf juga sekali. Dan yang mana belum subscribe, kami pergi subscribe dulu dekat YT Asyaf channel. Untuk sampai sikit je lagi. Untuk sampai 10 subscriber lagi. Untuk sampai 600 subscriber sebelum pada habis tahun ni. Okay? Pergi subscribe sekarang. Okay? Ini adalah telefon yang ibu Asyaf beli. Hadiah. Adalah hadiah ke apa. Hadiah sahaja ibu Asyaf beli. Hadiah tak jadi lah ni. Jadi Asyaf boleh dua. Kat boleh poso. Tapi kita tak kena sama. Jadi ibu Asyaf beli telefon lah. Okay? Sebenarnya Asyaf kita boleh terpay. Boleh dua terpay. Okay? Kita poso kan. Kiranya tak boleh tak sampai. Jadi ibu Asyaf belilah hadiah telefon. Itulah sebenarnya. Okay? Lepas tu ni yang telefon jenama. Kalau tanya Asyaf dengan Isyaf jenama sama. Okay? Jenama Realme juga Realme Super juga lah. Nama yang ID yang berbeza. Yang ID ni jenama daripada ID. Kejap saya dulu kan. Telefon ID jenama ni ni jenama Asyaf beli. Okay? Ni ID tu jenama yang kau kata telefon ID. Begitulah. Telefon Asyaf beli. And Asyaf beli ribet Asyaf beli untuk kita buat konten apa lepas ni lah. Untuk atas ke editor lebih laju lagi pandai untuk edit. Okay? And sebelum kita end konten kali ni, kita Asyaf mengucapkan terima kasih kepada ibu Asyaf beli belanja telefon ni. And terima kasih lah. Yang mana siapa juga Asyaf selama ni. And yang penting terima kasih kepada ibu Asyaf beli telefon ni. Tanpa ibu Asyaf tak boleh beli, kita lewat dalam video. Okay? And sampai je lah konten kita pakai ni. Asyaf minta maaf kalau konten kali ni membosankan korang. Cuma Asyaf nak bagi tahu konten kali ni konten menghargai ibu Asyaf. Sebab beli telefon ni Asyaf buatlah konten untuk kita simpan kenangan. And boleh kita tengok suatu hari nanti kenangan. Okay? And buat kita boleh tengok balik telefon ni kita beli bila apa. Okay? And saya minta maaf kalau konten kali ni banyak kekurangan. And sampai jadilah konten kita punya memang sangat comel tengok ni. Atas ni pun memang sangat boleh tercerah. Memang sangat comel bagi Asyaf puas hati. And memang comel lah. Okay? And gambar comel lah Asyaf lagi. Okay lah, sampai jadilah konten kita pada kali ni. And sebelum tu jangan lupa untuk tekan button like, share, komen, subscribe dulu video ni. And Asyaf minta maaf. And kita jumpa di next konten Asyaf channel ni bos. Mantap kali. Bye korang. Telefon baru. Korang ada? Tak ada aktif. Okay bye.